Hai semua, Cikgu Suria berkongsi topik kreatif dengan anda hari ini. Mari kita lihat masalahnya. Sebuah buku dirancang untuk dibaca dalam masa 18 hari. Jika anda membaca 4 muka surat lagi setiap hari, anda boleh menghabiskannya 3 hari lebih awal. Berapa muka surat dalam buku ini dan apa yang harus kita fokuskan? Jom kita tengok. Pelannya adalah 18 hari, tetapi jika kita membacanya lebih lama, kita boleh menghabiskannya dalam 3 hari, bermakna 4 atau 5 hari. Baiklah, mari kita visualisasikannya dan kemudian analisanya. Jadi, setiap hari, jika sesiapa mempunyai hari sebanyak itu, maka terdapat 18 hari di sini. Anda boleh selesai menontonnya dalam masa 18 hari. Jadi sekarang saya membaca sekitar 4 muka surat setiap hari. Apa maksudnya? Ini bermakna membaca 4 muka surat lagi setiap hari. Jika anda menambah 4 halaman lagi setiap hari, maka anda akan mendapatnya 3 hari lebih awal. Maksudnya, dah tu, dah habis tengok. Sudah tentu, memang sebenarnya. Jadi di sebelah ini hanya ada 15 hari sahaja. Jadi itulah keadaannya ya. Mengambil masa 15 hari untuk selesai menontonnya. Okey, baiklah. Dengan cara seperti ini saja. Ya. Silakan. Lakukan seperti ini. Garing. Hanya halaman itu boleh dilihat. Tambahan 3 hari di sini. Tambahan 3 hari di sini. Kekangan sebenarnya ada di sini. Di sini. Saya melihatnya 4 kali lagi setiap hari, iaitu saya melihatnya 4 kali lagi setiap hari. Dengan kata lain, ini dia. Lebih fokus pada 4 muka anda setiap hari. Jadi ada 60 muka surat. Jadi 3 bilik ini bermakna membaca 60 muka surat lagi. Yang bermaksud, 3 orang ini mewakili 60 dan bulatan mewakili sama dengan 60 dibahagikan dengan 3 sama dengan 20. Jadi apa? Selepas pengiraan dan kemudian dengan melakukan analisis lanjut, kita boleh sampai pada kesimpulan. Jika setiap elemen ini sama dengan 20 muka surat, maka tanyakan tentang buku ini. Ingat berapa muka surat? Itu mudah bukan? Mudah sahaja kerana ada 18 hari kesemuanya. Jadi, buku ini telah mencapai had halamannya. Baca 20 muka surat sehari selama 18 hari. Okey, jadi saya akan tunggu awak. 360 halaman. Jadi buku ini mempunyai 360 halaman. Adakah anda telah mempelajarinya? Sila like dan ikuti semua orang dan kongsikannya dengan lebih ramai orang untuk belajar bersama.